Universiti Sains Islam Malaysia USIM mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan tahap keselamatan warga kampus dengan memperkenalkan penggunaan stiker khas pelajar pada kenderaan masing-masing. Usaha ini juga mencerminkan komitmen USIM dalam mewujudkan persekitaran kampus yang selamat dan kondusif untuk semua warga universiti. Sebab apa? Isu ni banyak. Bila you pakai kereta, motor, tak ada dalam binaan ni, saya boleh gazetkan you orang luar. Sebab kira berlaku kemalangan, halangan jalan. Saya tak dapat info kat mana kenderaan tu. So cara macam mana saya buat? Saya terpaksa clamping kenderaan tu. Bila dia clamping kenderaan tu, baru you datang pejabat. Cik, saya punya kereta. Jadi saya tahu you pun belajar. Bila you ada stiker, you tahu, saya call. Sebab dalam sistem kita akan dapat detail you. Contoh you menghalang jalan, laluan tu laluan kecemasan, kita akan call. Pihak universiti berharap semua pelajar dapat mempamerkan stiker dengan jelas demi mewujudkan persekitaran kampus yang lebih selamat dan teratur. Sekian daripada saya, Adib Haikal, untuk berita kampus Suara Kini. Kekal dimaklumkan, selangkah di hadapan.